Jom Jamal sikit. Adik Jamal hari ni nak bawa korang pergi singgah dekat Cucat Ayon Tebrau. Betul, dengar kata dekat sini ada macam-macam menu yang sedap. So, kita orang pun try lah beberapa menu signature dekat sini. Dah sampai dekat Cucat ni, mestilah wajib rasa signature sea salt iced tea dia. Rasa teh dia segar, manis, and then ada rasa masin-masin halus daripada krim tu. Tapi tak muak. Dan rasa dia sangat unik. Lepas tu, try pula sama watermelon tea. Tengok betapa besarnya bekas dia kan. Yang ni sumpah sedap. Puas hati sebab yang paling best ada isi buah tembikai sebenar dalam tu. Korang boleh makan sekali. Minum-minum dapat isi. Memang fresh. Pula tu sekarang ni memang tengah musim panas kan. Memang sesuai lah minum. Yang ni pula matcha jasmine milk tea. Gabungan jasmine milk tea dengan matcha ni ada rasa aroma jasmine, wangi dan rasa susu tu smooth je. Surprisingly, gabungan matcha dan jasmine milk tea ni memang... Lagi satu yang buatkan adik dengan Kak Jamal jatuh cinta, packaging dia. Memang cantik kan? Minimalis, klasik, siap ada vibe, estetik macam tu. Serius weh. Sayang betul nak buang. Boleh simpan buat kenangan. So korang kalau nampak Cucat ni, cepat-cepat singgah dan rasa sendiri. Sebab minuman dia sedap, portion besar, packaging pun cantik. So jangan lupa try tahu sebab adik dan Kak Jamal approve.